Pastinya hari ini saya bagi pihak jabatan merakamkan ucapan tahniah atas kenaikan pemangkuan kenaikan pangkat yang diterima, dan pastinya ini adalah perkara yang bukan mudah untuk dicapai atas pengorbanan, komitmen tuan-tuan dan puan sekalian yang terrekod ataupun yang tercatat dalam buku-buku perkhidmatan, dalam CJ yang kita keluarkan, pihak fund yang kita keluarkan, dan juga dalam komitmen pelbagai aktiviti yang kita laksanakan dan telah tuan-tuan berikan kepada kita. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mansir, Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian bila berada di hub ini mungkin banyak idea-idea yang sebelum ini agak kita pendamkan. Tiba masa untuk kita selalu merealisasikan idea-idea yang terbaik. Kita share apa-apa kita punya inovasi supaya orang nampak kita punya daya kreativiti kita, daya kita membuat pertimbangan dan daya untuk kita memajukan kerjaya terutama yang melibatkan jabatan. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan juga khusus kepada BKPSM yang bertekun lumus untuk melaksanakan usaha ini untuk kami yang telah lama menunggu. Seperti saya ni 15 tahun dalam LS 10. Hari ini perasaan bercampur baur, bersyukur kepada hadirat Allah sesungguhnya telah melepaskan hadiah kepada kita pada hari yang penuh barakah ini untuk kita bukan duduk saja tapi untuk menambah baik mutu kecemerlangan kerjaya diri sendiri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini penyampaian surat pemangkuan bagi grade LS 12 kepada grade 13, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Madani atas dasar yang telah dibuat, yang mana ia telah memberi peluang kepada pegawai PMP untuk kenaikan pangkat yang menunggu kekosongan jawatan. Dan dengan pengiktirafan ini, ia dapat memberi motivasi kepada para pegawai untuk berkhidmat dengan lebih jayanya. Harapan saya pada akan datang untuk diri saya sendiri untuk mengekalkan momentum yang ada dan cuba yang terbaik semampunya untuk menjadi jentera kerajaan demi membantu ummah dan masyarakat di luar sana. Terima kasih JKSM. Baik.